Jeman, hutang aku macam mana? Apa hal ni? Hutang aku lama kau tak bayar tau. Aku hutang kau 300 bukan 3,000. Ya faham, tapi aku nak pakai duit Jeman. Aku nak pakai duit. Kalau tak ada duit kau jual motor kau, bayar hutang aku. Kau motor aku kau jangan bawa main Aku hutang kau 300 tau, bukan 3,000. Kau boleh sabar tak? Relax lah. Kau yang berhutang, aku yang mengemis. Wow. Tiap-tiap bulan kau tukar barang. Macam mana nak jadi macam abang? Kita ni lelaki mesti ada gaya. Macam mana tu? Nantilah aku cerita kat kau. Huish. Aura. Awak okey? Okey. Ada apa masalah bagi tahu je abang. Hebatnya abang. Produk dekat Dance Nature ni semua makanan abang. Abang memang power. Kalau awak nak jadi kaya, nak jadi hebat, nak jadi banyak sales, tanya je abang. Betul ke bang? Betul. Kalau tak, jangan panggil abang lelaki Melayu terakhir. Awak duit tadi tu. Apa pula kau ni? Aduh, tak hutang lah ni. Mak betul lah. Abang, thank you tau. Banyak ajar Dian. Saya pun sekarang dah pandai lock customer, dah boleh buat sales banyak. Dian pun tahu kan abang macam mana. Kecil punya hal tu, itulah gigi abang je. Jap. Tapi abang ada surprise untuk dia. Price? Wah, Mas. Banyaknya duit abang. Well, you know me. Assalamualaikum Jeman. Salam, Pi. Main Ha? Hutang tak bayar. Hadiah untuk awet kau beli. Aku pun nak kontak kau. Kontak. Call kau pun banyak kali tak angkat lah Jeman. Banyak duit kau beli hadiah untuk awet lain. Ya bang, dia banyak duit bang. Dekat office pun dia pakai jam baru, iPhone baru. Ni pun dia belikan dia emas. Awak siapa dengan Nafi? Kau nak tahu ni siapa? Ni adik aku Jeman. Kau pun satulah keluar dengan jantan tak guna. Menyusahkan orang je. Tak, Pi, aku boleh explain, Pi. Tak payah explain dengan aku. Hutang sikit pun kau tak boleh bayar. Lepas tu ada hati nak jadi adik ipar aku. Dah jom balik. Pi, awak. Saya boleh explain, Pi. Aku boleh explain, Pi. Hutang ni benda yang selalu jadi dekat kalangan kita sebenarnya tanpa kita sedar. Hutang ni lah walaupun kita tak nampak tapi benda tu yang akan mengikat kita waktu di hari akhirat nanti. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Hadis riwayat Bukhari. Ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada hutang. Jadi abang, jangan pernah kita ambil ringan. Nak berhutang boleh tapi kena dengan cara dia. Ada tata tertibnya dalam muamalah Islam. Jadi abang, kalau nak dapatkan item yang eksklusif macam dekat belakang apa ni, mes ini datang galeri kita bagi free consultation untuk abang. Jadi abang ingat nak cari dekat mana? Dian Signature, penuhi rumah dan kalimah, apa-apa Allah nombor 1.